Kalau kita sendiri pun, kita akan macam tarik nafas panjang kan, macam ya Allah, hebat kan. Macam betul. Tak tahu nak cakap lah. Sebab dia orang kata dalam Al-Quran tak ada pun wajib stocking dengan hand sock. betul lah tu, memang tak ada sebut. Memang tak ada lah. Kalau nanti dekat akhirat nanti minta pahala daripada orang tu. Kita kena percaya kepada proses. Kalau kita nak berubah, kalau nak seribu raya, tak nak seribu rala. Benda ni ringan je, tapi kita rasa berat sebab apa? Bukan sebab material dia berat, sebab hati kita yang berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Hasanah. Saya Syifa. So kita dalam rancangan Santuni. Alright, okay. So sebelum tu jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel Santuni untuk mendapatkan video-video terbaru daripada kami. So insyaAllah. So Ustazah Syifa, apa cerita? Sihat Asyik ke? tanya. Alhamdulillah Alhamdulillah. sihat. Lama tu tak jumpa. Lama kan. So kita last episode lepas lah kan. Alright, okay. So macam biasa, kita akan kita akan tengok dulu segmen yang first lah. Kita panggil segmen reaction lah. Okay. So kita tak tahu ni video pasal apa ni. So, surprise betul ni kan. Itulah. So, Ni producer sediakan. Betul. Kita tengoklah sama-sama, insyaAllah. Alright, okay. So Bismillah. Nasihat tu sebenarnya lebih kepada untuk diri sendiri, dan mungkin sekiranya bermanfaat boleh Masyi kongsikan jugalah. Kejap, ni Masyi yang Allah uji betul-betul pemasyi yang buta tu ya? kalau tengok betul ni. Macam ni. Okay. Pada mereka yang lalu fasa yang lebih kurang sama macam Masyi, mungkin interesting situation kan, Allah letak kita tiba-tiba dah buta macam tu. Tiba-tiba dah buta. Kan pernah tengok juga sebelum dia berlaku accident kan buta kan. Ya Allah, happynya dia. Tapi dia sebelum tu memang happy. Dia kelip mata. So apa yang Masyi boleh kongsikan melalui satu formula Masyi. MASHY. Maksudnya? Okay, M tu untuk mampu. Kita kena sentiasa percaya bahawa apabila Allah uji kita, Allah test kita, Allah bergurau dengan kita, kita mampu ambil ujian tu. Sebab Allah takkan uji kita melebihi daripada kemampuan kita. Ambil. Mampu ambil ujian tu. Okay. InsyaAllah. Ambil apa sahaja yang Allah bagi dalam bentuk nikmat atau ujian dengan lapang dada. Jiwa dia. Kita sangka baik dengan Allah, sebab Allah itu mengikut sangkaan hambanya. S, syukur dan sabar. Syukur ni ada dalam Al-Quran. Syukur sabar. La in syakartum la azidanakum. Lagi banyak kita bersyukur, lagi banyak Allah tambah. Syukur dulu apa yang ada. Macam kes Masyi ni, masih ada banyak lagi kebaikan-kebaikan hadiah yang Allah bagi. Allah cuma ambil mata saja. Orang so syukur tak dulu, nampak masih boleh mendengar, masih ada suami, ada keluarga, ada perniagaan. Kemudian sabar. Sabar ni ada dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Allah kata Allah akan uji kita dengan sedikit ujian, dan Allah kata kabarkan berita yang baik kepada mereka yang bersabar. H adalah hadiah. Yakin bahawa apabila Allah letak ujian dalam kehidupan kita, kat depan sana Allah dah siapkan hadiah yang besar. Allah cuma nak tengok macam mana respon kita. Yang terbaik. Yang terbaik ni, sambutlah apa sahaja yang Allah tetapkan dalam takdir kita, dalam keadaan yang terbaik. Perform yang terbaik, buat yang terbaik. Semoga Allah rezekikan kita balik dalam keadaan yang terbaik, InsyaAllah. Kita balik dia cakap kita balik dalam keadaan yang terbaik. Maksudnya kita meninggal dunia lah kan, kembali kepada Allah lah. Rasa apa? Kita rasa sangat dia sangat kuat kan, sebab dia bukan sikit-sikit punya accident kan. Bukan luka tangan, bukannya bercalar muka habis terus tak nampak. Subhanallah. Itulah Kak Ifat pun rasa malu juga kan, sebab kita banyak mengeluh. Kita nampak sekarang, nampak ni, awak nampak tak? Kita nampak sekarang ni, tapi kita banyak tak bersyukur. Betul-betul. Sebab kita kadang hebatnya. Orang cakap, kalau orang cakap cepat melatah kan, Allah uji sikit cepat melatah. Tak cakap orang lain, memang kita hari-hari tu kadang kita secara tak sedar kita mengeluh kan. Ada anak mengeluh. Tapi rasa Puan Masyi ni dia diuji dengan takdir zuriat kan. Itu hebat lah. Masya Allah. Kadang boleh je dia nak pilih untuk down, tak senyum macam tu sebab kan. tak nampak kan. Macam mana nak ni? Macam mana nak uruskan diri kan. Tapi dia ada suami yang sangat menyokong. Bagi Kak Syifat lah, dia cerita dia ni adalah sebagai cikgu kehidupan kita, cikgu kesabaran kita. Takkan kita nak tunggu kita macam ni baru nak macam ni kan. Dan kita pun tak tentu kalau jadi macam ni. Adakah kita sekuat ini? InsyaAllah. Ya Allah. Memang betul lah tu orang cakap Allah takkan uji kalau tak mampu kan. Tapi itulah ujian dia lah.
Tapi orang tak InsyaAllah. yakin dengan dalil tu. Ya kau cakap tak apalah. Tapi ketahuilah penonton-penonton, Allah cipta kita, Allah kenal kita. Sekali Allah lah nak bagi kita apa kan. Tapi sebenarnya kalau kita tahu sebenarnya dalam kehidupan kita sampai tahap mana yang kita pernah diuji kan. Betul. Dan bila kita tengok balik, kalau kita orang panggil apa, telusuri balik kan, kita pernah diuji seberat apa. Mungkin ada orang diuji dengan bila ujian berkahwin kan, awal-awal kan, ada RM5 je. Kita pernah dengar RM5 je nak isi minyak ke apa kan. Tapi dia melaluinya zaman itu kan. Dia melalui dengan bila dia lepas, dia boleh ceritalah semula kan. Macam dia kalau boleh lepas tu cerita. Yes. Betul-betul. Dan sebenarnya tak boleh lepas pun boleh cerita juga sebenarnya untuk menginspirasikan. Tapi basic lah Kak Ifat rasa kita kena macam mana nak faham dan yakin janji Allah ni. Kena cintai Al-Quran. Banyakkan tadabbur Al-Quran. So wanita-wanita yang menonton Santuni, jomlah kita kembali kepada Al-Quran. Kita meletakkan Quran tu macam healing, the best healing books ever. InsyaAllah. Sama-sama kita insyaAllah kan. Alright, okay. So kita dah habis segmen pertama lah Kak Syifa kan, tentang reaction lah. So tadi macam biasalah kita tengok Puan Mashi ni bercerita bila dia diuji, apa dia reaction dia sendiri. Apa reaction diri sendiri kepada ujian yang Allah bagi dekat dia. Yang kita rasa macam kalau kita sendiri pun kita akan macam tarik nafas panjang kan, macam ya Allah, hebat kan, macam betul, tak tahu nak cakap lah. Ya Allah, gitu. Selalu betul. Kalau tengok video dia tak tahu nak cakap lah. Kalau kita uji anak tumpahkan air pun kita dah macam tu kan. Ya Allah, ini kan pula ujian yang Allah bagi besar sangat dekat dia kan. Alright, okay. Itu adalah first segmen kita lah, reaction tentang Puan Mashi lah. Dan untuk biasalah kita akan masuk kepada segmen kedua Kak Syifa, tentang topik yang topik hari ni? Ujian untuk sekarang pula. Macam tu, untuk wanita di luar sana. So topik kita hari ini adalah berkaitan dengan seorang wanita yang dia menyatakan ataupun menyampaikanlah keluhan dia, luahan dia tentang kita rasa macam mula-mula saya dapat Kak Syifa kan, macam apa dia simple, macam simple. kita semua macam simple. Mungkin untuk certain orang. Apa simple tu? Simple kan. Dia tanya macam mana nak istiqomah ataupun macam mana nak jadikan rutin pakai hand soap dengan stocking. Alright. Okay, faham kan. Topik kita ni nampak simple lah. Nampak simple kan dengan yelah, kita stocking. Rasa macam kalau kita sendirilah, contohlah macam banyak tak komen dia? Kalau komen dia ada beberapa ni lah. Tapi komen kat bawah tu ada orang suggest dia lah beli stocking macam mana, beli macam ni kan. Tapi kita nampak macam tak besar lah kalau tengok kan. Mungkin untuk orang yang dah biasa. Besar. Benda tu besar kan? Kalau benda tu tak besar, kenapa orang susah nak buat? Faham ke? Dia benda tu ringan je kan. Takkan nak buka hand soap ni kan. Tapi benda tu ringan je, tapi orang susah nak pakai sebab dia rasa berat. Mungkin itu yang kita nak sembangkan topik tu kan. Masya Allah. Faham. So maksudnya kat sini kita boleh cakap juga dia mungkin dalam fasa berhijrah lah kan. Kalau kita kan, contohnya lah kan, daripada kita rutin kita contoh rutin kita makan minum, kan, kita andas semua tu. Bila di ujian kita tiba-tiba tak boleh makan. Kan, macam tu satu kejutan kan untuk kita, betul. Kan. Dan mungkinlah nauzubillah misali diuji dengan kesihatan yang kita tak boleh makan apa yang kita suka makan tu. Kan, macam tu lah. Tetapi kita kena buat. Sama juga bila tutup aurat ni, dia bukannya pilihan tau. Dia rutin yang kalau keluar rumah, dalam rumah pun kena jaga dia kewajipan aurat kan. Macam tu. Tapi itulah ada satu benda yang Kak Ifat rasa mungkin kalau bila kita bincang topik ni, penonton-penonton rasa ustazah dia judge lah. Kau ustazah ke apa? Awak sekolah agama tak? Tak, saya tak sekolah agama. Jadi macam mana orang tak sekolah agama? Tapi sebenarnya walaupun orang yang sekolah agama, saya sekolah agama. Tapi ramai je yang keluar dari sekolah tak pakai. Betul tak? Kan? Ya, betul. Itulah sebab saya macam ni, kalau kita cerita kan POV POV orang sekolah agama dengan orang sekolah harian biasa. Kalau saya, memang saya sekolah memang orang cakap
sekolah agama orang cakap kita belajar lah agama tu peringkat Islam. Okey. Kan adalah tasawuf Islam tu subjek pilihan lah untuk certain kelas lah macam tu kan. Betul. Saya pun macam Ini POV real lah orang cakap kan, daripada budak sekolah harian biasa. Kita bukan normal pakai handsock. Stokin perlu sekolah. pakai sebab stokin peraturan. Kat luar? Kat luar tak pakailah. Macam tu kan. Tapi macam mana? Macam mana boleh jadi Hasanah hari ni? Apa struggle kita pun mungkin tak pernah terfikir yang kita akan kita akan menjadi macam ini pada hari inilah kan. Sebab kita pun tak tahu ke depan kita macam mana kan. Tapi ada satu kisah yang terinspirasi lah Kak Syifa kan. Ada seorang cikgu ni, dia pakai tudung labuh lah. Kan. Kalau kita mula-mula kita ingat dia ustazah lah. Tapi sebenarnya dia bukan ustazah, dia teacher. Okey, pernah jumpa juga. Dia teacher. Lepas tu dia ada anak dia pakai tu labuh. Atau ada anak lelaki seorang lah macam tu. Dia macam baru ditukarkan daripada sekolah lain, dia baru masuk sekolah kita lah macam tu kan. Dan dia adalah masa tu pegang jawatan penolong kanan co-curriculum. Oh okey. Bukan ustazah. Bukan ustazah. Tapi mungkin kita tak pastilah dia ada background sekolah agama ke apa tak kan. Tapi kan kita pernah sebelum ni episod sebelum ni kita pernah sebut pasal kuasa. Kuasa duit tu kan. Tapi kita inspired tau dengan seorang cikgu ni lah. Dia ada kuasa. Dia fikirku. Dekat sekolah kita waktu tu dia tukar budak-budak perempuan punya baju sukan baju muslimah. Oh ya Allah, bestnya. Betul Kak Syifa. Ya Allah, macam susah nak dapat. Ya, cuba Kak bayang sekolah harian biasa, pedalaman yang kita semua dah normal pakai baju biasa. Itulah. Macam tu kan. Masa tu kita pun tak ada pakai baju selabu tu pun. Macam kita pun biasa-biasa kan pakai baju ni kan. Tapi kita sangat terinspirasi Kak. Sampai sekarang kita ingat benda tu. Ya Allah. Dan kita rasa macam cikgu tu. Teacher apa tu? Teacher nama dia teacher Dayang. Kita orang panggil teacher Dayang macam tu kan. Banyak pahala teacher dan Dayang. Apa yang dia buat, kita kan Kak, kita tak suka masuk sukan Kak. Sebab kita malu nak berlari. Nak berlari tu sebab biasa kan kita sukan kan kita akan ada orang lelaki tengok juga. Apa tengok lelaki. Maksudnya aurat tu mudah terdedah lah. Walaupun masa tu kita tak mengamalkan lagi pun juga. Maksudnya kita tak adalah Stokin dengan handsock tu tak ada lah. Tak ada. Stokin tu stokin sebab pakai nak pakai tudung lah. Maksudnya tapi bertudung lah kan sekolah kat Kelantan. Sebut Alright, okay. So lepas tu kita bila berlaku macam tu, Kak Syifa tahu tak, kita dalam sejarah kita tak biasa kita masuk larian tahun tu, waktu kita form 5 masa tu. So kita masuk larian sebab apa? Sebab tak ada budak lelaki tengok. Oh dia terus asingkan sukan budak perempuan main, sesi budak perempuan main, budak lelaki tak ada tengok. Kak Syifa, kita sangat macam ya Allah, kita kan kat mana aku masuk tahun tu. Kat mana teacher tu? Kita masukkan anak-anak kita. Kan? Kita pun tak tahu, mungkin kita tak pasti dah bersara ke belum. Sebab tu dah lama. Kita sebab mencabar kan. Ni lah mungkin ada keluhan-keluhan. Kita dapat direct jugalah. Mak ayah ni hantar anak ni sekolah agama lah. Tapi cikgu-cikgu kat situ pula yang orang kata seksi lah, handsock tak pakai apa semua kan. Jadi itulah ini bukan topik kecil. Ni bukan topik kecil sana. Ni topik besar. Seringan handsock dengan stokin tak ramai orang pakai. Sebab dia orang kata dalam Al-Quran tak ada pun wajib stokin dengan handsock. Betul lah tu, memang tak ada sebut. Memang tak ada lah. Tapi macam mana? Kenapa kita bincangkan? Sebenarnya dalam Al-Quran sendiri dia sebut kan, maksudnya kita kena tundukkan pandangan, labuhkan apa boleh labuh. Sebenarnya labuh tu bukan kena pakai tudung labuh, tapi labuh yang menutupi. Sama juga dengan baju. Labuh tu bukan tudung je tau, semuanya dilabuhkan. Tapi tak adalah dalam aurat pun tak boleh meleret macam tu. Itulah lain pula jadinya kan. Kain dia meleret, tudung meleret tak boleh. Tak boleh. Faham. So last kali lah Kak Ifat rasa ada orang tanya susah nak pakai stokin dengan handsock ni, kena tengok keperluan. Dan kalau baju kita memang melekat dengan apa orang kata tangan ni kan, cuff tu kan, tak payahlah pakai.
Yelah sebab dia dah tutup kan. Tapi reality fashion ataupun baju-baju hari ni semua yang 3/4 tau. Ada tau. Lepas tu yang memang fashion. Panjang besar berubah tu. dengan abaya. Sekarang banyak macam tu kan. So kalau kau tak pakai, nampak ketiak. Yelah kalau angkat macam tu sikit lagi benda lain dah nampak. Lepas tu ada jugalah Kak Ifat survey jugalah macam baca juga hadis kisah Asma Abu Bakar. Pergi jumpa Nabi. Lepas tu waktu tu mungkin syariat ke apa ke dia pakai baju nipis. So Nabi terus dia kata apa? Baginda kata, wahai Asma, sesungguhnya seorang wanita kalau dah baligh, dia tak boleh terlihat dari dirinya kecuali ini dan ini. Apa ini dan ini tu? Kecuali ini, muka dan tapak tangan. Ini. So tapak tangan ni aurat lah. Tapak tangan kan? Ni aurat lah. Begitu. Selain daripada tapak tangan ni aurat lah. Macam Aurat tu lah. lah. Dia basically orang tak faham sebenarnya kena pakai benda tu. Faham. So kena dengar lah santuni dan share benda ni. InsyaAllah. Sebab kita nak fahamkan. Kalau isu Kak Ifat pula sekolah agama, ada kawan tu lah dia outing luar pagar buka tudung. InsyaAllah macam cakap itu tak payah cakap keluar sikit sempadan terbang lah. Terus. Jadi bila kita sebab depan mata nampak kan, kita macam kenapa orang macam tu rupanya tak faham kenapa syariat tu diturunkan. Faham. Tu je lah. Yelah sebab satu lagi Kak Syifa, satu faham lah kalau kita tengok kat situ kan. Satu lagi nak melalui proses tu mungkin ada orang ingat dia boleh berlaku dalam masa satu hari lah. Tapi tak Kak Syifa. Sebab tadi POV Kak Syifa sekolah agama lah. Okay, ni kita balik semula POV budak sekolah harian biasa kan. Tapi kita berdebat tak? Okay. Sebab bukan mesti ada penonton kita yang cakap boleh lah Ustazah sekolah agama. Tak, saya bukan. Saya tak sekolah agama. Tapi Alhamdulillah saya sekolah agama tapi ada cabaran lain juga. Betul. Saya percaya bila saya melihat kan, bila saya sekolah harian biasa, saya memang sampai form 5 sekolah harian biasa lah kan. Tapi Alhamdulillah, saya rasa itu adalah juga berkat doa parents, orang lain kan. Menjadikan hasanah itu macam mana hari inilah, macam tu kan. Maksudnya, mungkin orang audience tak kenal saya lah kan. Yelah. Siapa hasanah ni kan, macam tu kan. Akan datang kenal. Masya Allah. Nak cakapnya, kepada audience kan, yang mungkin kita tak sekolah agama kan. Kita mungkin dibesarkan dalam family yang orang cakap family kat kampung kan, apa semua kan. Tapi sebenarnya, kita mampu. Kita mampu. Sebabnya, kita kena percaya kepada proses kalau kita nak berubah orang cakap kalau nak 1000 raya tak nak 1000 rali. Tapi itu panjang situ yang panjang. Dia sebenarnya nak cakap juga kepada audiens yang sekolah agama tapi mencabar untuk istiqamah tutup sebab point dia kita rasa tak cantik ke atau tak up to date ke, itulah hendak 1000 daya tak nak 1000 dalih juga. Sebab rasanya peraturan tutup aurat tu bukan dari manusia sebenarnya. Dia daripada Allah. Daripada Allah. Memang Allah yang suruh. Cuma kita waktu sekolah tu tak difahamkan. So mungkin ada cikgu-cikgu yang menonton, fahamkan kenapa awak pakai tudung, kenapa awak pakai stokin, kenapa awak pakai kain dalam. Bila pakai di sekolah kan pakai kain dalam kan. Bagi apa petticoat lah. Sebab mungkin kita nak share sikit lah, mungkin siapa nak berhijrah batas-batas aurat tu. Dia bukan setakat muka dan ni. Okay, dia yang pertama, dia tak boleh nipis. Tudung kan kau labuh macam mana nipis kalau dah sehelai tu kan tak boleh. Itu satu. Satu lagi kena tutup betul wajah dan juga tangan. Adalah orang kata khilaf tangan belakang, tangan depan. Ada yang pakai sarung tangan. Tak apa, tapi kita tahu Allah kata muka, Nabi kata muka dan tapak tangan cukup lah. So kaki kena tutup. Lepas tu orang pening macam mana ni tak raya ramai orang stokin kena pakai ketak. Sebab tu lah kena belajar. Faham. Lepas tu syarat yang kedua, ni best. Tak boleh pakai baju atau apa-apa aksesori apa semua dengan tujuan nak berhias diri. Okey, cuba Kak Syifa. Maksudnya kita pakai sekarang ni kan, kita yang cakap ni lagi diuji kan. Kita pakai ni bukan sebab nak suruh penonton cakap kita cantik. Cantiknya. Tak ada. Ataupun kalau kita pakai bukan sebab nak tunjuk ke orang. Faham. Itu syarat tapi orang tak tahu.
Kita ni nak katanya sekolah asrama dulu kan, kawan-kawan lah, dia pakai biru, kita pun tukar warna biru. Masa tu dah ada FOMO Waktu tu dah bukan FOMO sebab nak matching dengan orang kita minat tu lah. Dulu ke sekolah agama. Biasalah kat sekolah harian lagi biasa. Bagi tahu kat ustazah. Maksudnya ustazah, boleh tak kita pakai baju sebab nak sama, nak matching kan? Dia kata ustazah tu baguslah. Dia kata tak boleh. Sebab kita pakai tu bukan kerana Allah. Okey, dan nanti dia kata dia nak bagi takut student dia tu. Kalau nanti dekat akhirat nanti minta pahala daripada orang tu. Daripada orang yang kita nak matching tu. Ya Allah, takutnya kita dah, Allah risaunya. Sama juga bila dah kahwin. Kalau kita nak matching tu memang jangan sebab kita nak matching saja. Ustaz ustazah matching tak. Sebab kita nak satu cinta kerana Allah tu. Faham. Dia boleh pakai, cuma boleh. Kena faham niat kenapa tu. Niat tu lah. Masya-Allah. Tapi orang selalu tak letak niat tu sebagai batas aurat tu. Sebab tu ramai yang beli tudung. Orang tu orang cakap tak cantik. Orang cakap tak cantik tu kita kena banyak belajar lagi lah. Banyak faham. Alright. Syarat ketiga memang ni lah tak boleh apa orang Kelantan cakap apa? Jolok. Tabarrush. Kalau orang Arab tabarrush lah. Jangok ke? Jangok. Jolok pula. Tak boleh jangok. Okey, tapi nak tahu tak satu fakta? Satu fakta pula. Definisi tabarruj tu, contoh, orang lain pakai warna biru, tiba kita warna pink. Kita lain daripada orang lain ke? Tu tabarruj lah. Kita sengaja pakai lah, tapi sengaja kita pakai sebab nak tunjuk yang kita lain. Itu tabarruj. Orang lain pakai putih, tiba atau orang pakai hitam, kita pakai putih, tiba. Sebab dia lagi niat. Sebab kita selalu kata tabarruj ni kalau berhias berlebihan tu betul. Tapi kalau macam betul. Pelik sangat dari orang. Pelik kalau tak sengaja tak apa. Tapi yelah. Pelik yang memang nak tunjuk kita lain daripada lain. Memang itu berdosa. Allahuakbar. Ustazah judge. Bukan saya yang cakap. Allah yang cakap. Ya Allah. Betul lah orang cakap. Risau juga sebenarnya kan? Bila sembang benda ni kata tak, sebenarnya kita pun sedang mengkoreksi diri sendiri juga kan. Faham. Okay, ada lagi kat Syifa je. Menarik lah best dia punya tu. Apa tadi? Asas betul. Maksudnya hand sock apa semua. Kalau kita nak beli yang berbling-bling-bling tu, kena jaga niat. Betul. Lagi bling-bling-bling-bling-bling. Lagi tertarik warna putih. Tu jaga niat. Tapi kita banyak kan macam tu kan. Biasa kan tak salah. Tak salah pun pada audience kan. Mungkin ada yang penjual-penjual tak kan salah. Pergi pre-love jual tak boleh pakai. Ni Ustazah Syifa cakap tak boleh pakai. Tak. Boleh pakai tapi niatnya apa? Ya Allah. Risau kita. Aduh. Satu lagi mungkin kita nak sembang pasal bila hand sock dengan stokin ni, mungkin kita cakap pasal apa nama aurat juga, pasal minyak wangi. Betul, minyak wangi pun ada yang nak share-nya. Ada kawan kat Ifat ni, dia akan spray minyak wangi kat hand sock. Sebab selalu orang spray kat mana? maksud kat sini Sini, tapi orang say sini kan. Sini tapi kat hand sock. Sebab dia kata orang cium tangan salam. Sebab sebenarnya baru kat Ifat tahu cara nak pakai minyak wangi sini kan. Sebab supaya dia lama mengalir apa tak tahulah. Tak tahu orang-orang tak tahu peminat-peminat kan. Tapi dia share kat hand sock. Sebab dia kata dia lah ingatkan kat Ifat, kalau kita pakai minyak wangi and then kita, hadis Nabi kalau kita lalu satu kaum, kita lalu tu angin kita bawa dengan wangian tu, orang macam tahu tak apa Nabi kata? Pernah dengar tak? Macam orang lain macam bukan, dia adalah penzina. InsyaAllah. Terus macam maksudnya indirect. Sebab tu lah bila dah kahwin ni pakai minyak wangi tu kat rumah. Yelah, pakai pun tak apa, tak ada masalah cukup kan? Mungkin cukup nak tutup bau badan. Kita masing-masing ada kan. Mungkin betul, deodorant atau bedak-bedak yang ni je lah. Betul. Itulah tu. Last kali tengok ni kan. Hand sock dengan stokin pun. Cuma macam mana tips Sana nak mula tu? Nak konsisten. Macam mana sekarang istiqomah ke ada tertinggal-tinggal ke? Setakat ni dia dah jadi rutin lah. Macam mana boleh jadi macam tu? Dari rutin kan. Sebab tapi sebenarnya kita bermula pun struggle kan. Sebab kita orang cakap bila, tapi sebenarnya kat sini kat Syifa kan, bila kita cakap kan, dia sebenarnya tak ada isu pun sekolah agama tak sekolah agama. Tak ada. Tapi bila kita ada satu circle yang kita kena carilah sebenarnya circle tu. Yes, betul. Dan circle tu adalah kita kena niat.
selalu kan Kak Syifat tahu tak, saya kan kalau macam kita kan biasa daripada sekolah kita sambung belajar, kita akan keluar daripada kampung kita kan. So takut. Yelah. Takut benda yang ni macam macam ni sharing sharing lah kot kan. Kita satu memang kita minta doa lah daripada parents kita kan. Satu lagi kita memang kita nak sangat kita jumpa tu, kita keluar je daripada situ, kita jumpa kawan-kawan yang baik, orang baik. Sebab orang cakap kalau kita akan dapat apa yang kita niatkan kan. Betul. Tapi betul Kak Syifat. Dapat maksudnya Alhamdulillah lah. Maksudnya tu ada hasanah hari ni. Ya Allah, bukan nak cakapnya sebab saya pun bermula daripada orang yang struggle jugalah. Mula-mula nak bertudung yang macam orang cakap menutup lah kan. Mula kita laburkan tudung, stokin. Dia tak mula sekaligus tau Kak Syifat. Tak teringat awak cakap kat audience tadi. Kita boleh. Kita boleh, betul. Kita mampu. Betul, sebab saya rasa mesti ramai lagi orang yang struggle. Lepas kita rasa benda ni mungkin orang yang meluahkan ni kita tak tahu bila kan. Lepas-lepas lah, yang pasti dia lepas. Tapi sehingga hari ini, saat ini pun mesti ada yang tengah tengok ni struggle. Ramai kan? Yang dah mula tapi terpeleot. Abang kata terlupa. Dan sebenarnya memang orang yang nak orang yang bermula pun macam tu juga. Macam saya pun macam tu kan. Kita ada fasa yang masa mula-mula dulu, kita akan ada masa kita on off, pakai lah kan, hand sock lah kan, macam tu kan. Tapi bila lama-lama dia dah jadi rutin tadi macam Kak Syifat cakap kan. Dia sebenarnya tanda benda tu dah rutin, dia rasa tak kena. Macam tudung kan kita jadi rutin kan. Ada orang macam terlupa. Dia tak kena kalau tak ada. Sebab mungkin dia masih lagi tak jadi rutin lah kan, macam tu kan. So mungkin kita boleh share lah beberapa tips untuk merutinkan hand sock dengan stokin ni. If ada belajar-belajar dan kita pun apply sendiri. Letakkan hand sock dengan stokin ni dekat dengan tudung kita. So capai tudung, capai juga benda tu. Tu antaranya. Lepas tu yang kedua, Kak Ifat rasa kita akan suka pakai benda yang kita material the best. Macam tudung kita ni macam matcha strawberry. Maksudnya betul. Kita akan pakai tudung yang kita rasa best kan. Lagi-lagi kalau nak berhadapan kan. So sama juga hand sock dengan stokin. Tapi yang best satu fakta lah, material lycra lycra. Ada pernah baca, dia kata lycra ni boleh di hand sock, boleh di dalaman. Maksudnya apa-apa dalaman. Tapi jangan tak boleh pakai kat luar sebab dia melekat. Melekat. Jadi hand sock ialah Kau tujuan tak best juga kan. Kena melekat. Satu material dia pun tak panas kan. Material selesa. And then mulakan dengan benda yang mudah dulu. Di tempat yang mudah. Macam contoh mungkin pergi kelas. Faham ke? Sebab selalu apa yang menyebabkan orang tiba-tiba nak buka hand sock ni? Kalau apa? Panas lah. Betul. Panas kan? Ya Allah. Tengah-tengah buka tu macam tu. Yes. Tapi kita nak latih diri kan. Akhirnya kita kena faham yang hand sock ni dia panas ke, kau sejuk ke, kau kena pakai kan. Kalau dia tersingkap lah, kalau baju tu dia tersingkap kan. Betul, kalau kita boleh kontrol dan kita yakin kan. Sebab ada cakap wajib ke. Dia kalau dia jadi rutin, awak pakai lengan panjang ke, tak panjang ke, benda tu ada cuff ke, kita akan pakai. Betul. Lepas tu kita orang perempuan kalau bercakap kau tu macam ni, tak nampak kan? Betul lah tu, angkat-angkat apa semua kan. Okay. Dan paling penting kita faham bahawa yang kita pakai ni bukan fashion tapi ibadah. InsyaAllah. Itu pun sebenarnya satu. Yes. Memang tujuan santuni kan kita sebenarnya nak refresh balik. Kenapa aku buat benda ni? Tak refresh. Bila refresh tu dengan kita sekali kena lah. Sebab betul. Bila orang yang dah di fasa yang dah jadi rutin, niat tu pula. Niat satu lagi kadang lupa bismillah. InsyaAllah, betul lah. Pakai stokin lupa bismillah. Cakap kat anak pakai seluar pakai bismillah. Mak pakai stokin dengan hand sock tak baca bismillah pula. Ya Allah. Ya Allah, banyak muhasabah diri. Betul. Last kali lah, ni paling best kot. Ataupun mungkin boleh minta hadiah ke. Kit aurat. Kit aurat means dalam bag kita selain ada lip balm,
yang menjadikan rutin kita kalau kering kita nak elak daripada kering pahala tu, kita letak juga hand sock dengan stokin lebih dekat tempat-tempat yang kita ada. Kereta. Faham. Dia jadi spare lah kan. Spare lah. Betul Kak Syifa. Bila nak lagi contoh balik raya kan. Kita balik contoh kalau kita jauh daripada kampung, family kita dengan rumah kita kan. Boleh murung. Tak adalah murung. Boleh bad mood tau. Lagi satu, takkanlah sepanjang nak bercakap duk tarik macam ni kan. Senang settle lah, gitu je, senang. Dan sebenarnya kita cakap ni lifestyle yang dia bukannya, dia sebenarnya itulah orang Islam yang dia tak rasa benda tu berat. Benda ni ringan je tapi kita rasa berat sebab apa? Bukan sebab material dia berat, sebab hati kita yang berat.